100 kilo ayam kita orang habis hari ni. Alright guys, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Setelah sekian lama kami bertahan, daripada bulan puasa kami bertahan, sebab puasa orang agak kurang, banyakkan orang fokus pada bazar, and sampai raya pun terlalu banyak open house. And ternyata memang betul, disebabkan open house, orang memang tak datang kedai makan sangat. Hari ni, Allahu Akbar, kami tak tahu nak cakap. Kau boleh tengok video ni, ramai sangat. Daripada pukul 12 kami kena serang sampai sekarang non-stop. Saya ada masa sekejap je, curi masa sekejap dalam 5 minit untuk buat video ni, supaya korang nampak video ni. Okay, saya harap korang yang nampak video ni, sebelum korang datang tu, saya rasa jangan datang terlalu lewat. Okay, sebab kita punya ayam dah tak banyak dah. Nasi ayam kelepok kita orang punya preparation untuk ayam perapan kami dah tinggal dalam 2 box. Kita orang dah habis dekat 50 kilo dah tadi. So 50 kilo dah habis. So sekarang tinggal baki sikit saja. Sekarang baru pukul 6. So saya target pukul 9 atau pukul 10. 9 mungkin dah habis, atau pukul 10 lewat sikit. So apa-apa boleh call dulu. Kalau sempat kami jawab call, kami akan jawab. Okay, sebab kami tak buat banyak hari ni, sebab kami nak elakkan pembaziran. Kami pun tak sangka hari ni ramai betul yang datang support kami. Thank you so much korang semua yang support kami. Thank you so much. Allahuakbar, saya tak tahu cakap. Sebab kalau kami teruskan, kalau kami terus prepare barang, and kami terus keep going sampai pukul 11, tutup pukul 11, sebab kami sepatutnya tutup pukul 11, besok kami tak dapat nak buka kedai. Sebab dia orang tak sempat nak prepare untuk barang besok. So insyaAllah kita akan habis dalam pukul 9 atau pukul 10, and then dia orang kena prepare barang untuk besok pula. Okay, thank you so much guys. Hari ni kita orang habis dekat 100 lebih. 100 kilo ayam kita orang habis hari ni. Thank you so much. Saya pun tak sangka video salah seorang TikTokers yang post video tentang nasi ayam kelepok kita orang, dan ramai yang datang support. Okay, mana yang ada dekat area utara tu, tolong support Ipoh juga. Okay, hari ni cuti, tapi besok Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad dah buka. So korang boleh support Ipoh. Okay, Ipoh ada, KL pun ada. Okay, jangan serang KL saja, serang Ipoh juga. Jangan bagi dia orang senang sangat kat sana. Alright, itu saja guys. Thank you so much korang yang support saya. Thank you. Assalamualaikum. Bye.